Hai, Assalamualaikum, selamat petang guys. Okey, yang mana nak cari, kita ada satu unit model Lexus yang ni MPV tapi kelas executive. Okey, so kereta memang luxury. Yang ni Lexus LM500H. So yang mana nak cari kereta ni boleh contact dia, nombor dekat bawah. Kita ada dua unit stok ni LM500H. Yang ni ready stock dan satu unit lagi akan sampai lebih kurang dalam bulan depan guys. Okey, LM500H, color dia, warna dia special, warna grey. So ini dia punya model dia, LM500H. Okay, yang ni hybrid, direct 4, Lexus dia punya brand. So kereta dia memang fokus untuk luxury punya segment. So yang mana business owner, okay, business owner, founder, CEO ataupun sebarang yang berkaitan nanti boleh contact dia lah. Okay, tuan-puan, kereta kita ada satu unit, kereta sangat lawa, tahun 2024, Lexus LM500H executive punya. Okay, yang ni lebih mewah daripada model Alphard executive launch. Okay, so yang ni, kita tengok ni bahagian depan dia, ada honeycomb bahagian depan dia. Lepas tu dia punya lampu, dia punya design, body. Okay, boleh tengok dia punya rim pun luxury juga guys. Okay, so yang mana nak cari Lexus yang spek macam ni boleh contact kita. Nampak dia punya lampu 3 LED. Lepas tu ada DRL, honeycomb bahagian depan. Okay, Lexus logo. Ada sedikit Modelista body kit. Okay, ada body kit dekat bahagian-bahagian bawah ni. Okay, ni Lexus LM500H. Bawah ni pun ada juga. So ini dia punya tayar dia. Okey, tayar dia pakai jenis tayar Michelin. Saiz dia 255/55R19. Okey, rim dia pakai rim 19. Okey, Primacy. Ini dia punya saiz. Okey, belakang bersama, tayar masih baru lagi, tahun 2024. Ini bahagian depan dia. Okey, ini bahagian depan dashboard dia. Okey, yang mana ada driver sesuai lah pakai kereta ni. So ini dia punya mileage dia. Nampak 5651 km je mileage. Sangat rendah dia punya mileage, bawah 10k. So ini dia punya steering. Okey, digital inner mirror, boleh pakai dua, satu digital dan satu lagi manual lah. Okey, sini ada cermin. Okey, memang privacy punya. Dia boleh tutup, boleh buka lah. So ini bahagian depan ada wireless charging. Okey, type C. Sebelah ni pun type C juga, boleh tutup. Ada wood panel dekat bahagian dashboard ni, wood panel dengan interior dia. Okey, interior dia warna cream, warna luxury, warna putih guys. Dalam ni dia ada Apple CarPlay. Okey, ada pedal shift, boleh pakai pedal shift. Dan sini ada storage box, center console, ada storage box guys. Okey, ada lagi power port, HDMI dan semualah. Okey, untuk rokok pun ada. Kita nampak dia punya dalam dia, semua ada. Dan ini bahagian atas dia, cup holder ada dua. Dan dekat dia punya headrest ada logo Lexus. Okey, ini dia punya interior dia, sangat lawa. Dan ini bahagian belakang dia. Macam mana kita nak tunjuk bahagian belakang dia. Ini yang main, benda yang utama sekali. Dia punya seat dia, dia pakai jenis luxury. Ada massage chair. Okey, nampak dengan ada warna kemasan, warna gold, warna chrome. Dia punya pintu, nampak. Atas ada sunroof, semua ada. Dan di sini dia punya media dia. Sini ada partition untuk inilah, boleh buka, boleh tutup. Lepas tu dia ada media. Nampak dia punya display dia besar. Dan bawah ni ada side step. Bawah ni ada side step. Yang ni dia hybrid. So dia boleh pakai dua ni lah, dua power. Okey, ni dia punya Lexus. Carpet dia, carpet Lexus. So ini bahagian dalam dia. Okey, boleh tengok bahagian dalam dia. Memang luxury guys. Okey, daripada kiri, kanan, atas ada sunroof. So yang mana peminat nak cari Lexus LM500H, saya dah review dah.
Okay, korang boleh tengok A to Z. So inilah model dia, Lexus LM500H. Okay, sini jangan risau, ada power boot. Belakang untuk 2 orang saja. Okay, belakang untuk 2 orang saja. Ni ada power boot, boleh tekan, dia akan lock, dia akan turun sendiri. Okay, antara public figure yang pakai kereta ni, politician, Tan Sri, kalau tak silap saya lah, Tan Sri Zahid Hamidi. Okay, so dia pakai kereta ni LM500H. Memang luxury dalam dia. Okay, ada display apa semua. Lepas tu dia punya seat dia ada massage chair. Okay, dan 2 untuk 2 orang je belakang. So mana kata berminat, boleh contact Din, nombor ada dekat bawah. So jumpa anda di showroom. Okay, dalam dia, dan pintu dia ada vacuum. Nampak, dia akan serap masuk. Dia ada vacuum door. Okay, berminat nanti boleh tekan link dekat description ataupun nombor dekat bawah guys. Okay, jumpa anda di showroom. Assalamualaikum, bye bye.